Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kerajaan komited pastikan penyasaran subsidi tidak bebankan rakyat. Kerajaan komited memastikan penyasaran subsidi tidak membebankan rakyat sekaligus membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan yang bersasar kepada rakyat dalam usaha mengukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih terangkum. Kementerian Kewangan MOF berkata, ia seterusnya dapat meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat yang secara langsung memberi manfaat positif kepada persekitaran ekonomi negara seiring dengan kerangka ekonomi madani. Kerajaan mengambil langkah berani sejak 2023 dengan melaksanakan penyasaran subsidi seperti penyasaran subsidi elektrik, penyasaran subsidi diesel, pengampungan harga ayam dan telur serta penyasaran subsidi RON 95. Pengampungan harga ayam dan telur tidak menjejaskan bekalan serta kestabilan harga ayam dan telur di pasaran. Kementerian itu menjawab pertanyaan Muhammad Syahid Cik Sulaiman, PN Bacok, mengenai impak bersih rasionalisasi subsidi kepada kuasa beli isi rumah B40 dan M40 termasuk daripada segi kos pentadbiran, keterisan dan mekanisme penyasaran yang digunakan. Tambah MOF melalui penyasaran subsidi diesel pula, kemudahan fleet card diberikan kepada kenderaan awam dan pengangkutan barangan terpilih bagi membolehkan mereka terus mendapatkan bekalan diesel pada harga bersubsidi RM2.15 seliter. Selain itu, ia berkata bantuan tunai sebanyak RM200 sebulan turut disediakan kepada seramai pemilik kenderaan persendirian, diesel, petani, penternak dan pekebun kecil yang layak. Bagi penyasaran subsidi RON 95, warga negara Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas layak menikmati petrol RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter. Selain kelayakan budi 95 diperluas kepada nelayan berdaftar, pemilik bot persendirian di Sabah dan Sarawak, pemandu e-panggilan serta e-taksi lapangan terbang.